dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini mengumumkan calon-calon bagi pilihan raya negeri Johor, calon-calon Barisan Nasional seperti berikut. Bagi Dun N01 Buloh Kasab, calonnya ialah Datuk Zahari bin Sarif. Bagi Dun N02 Jementah, calonnya adalah saudara Si Anjak. Bagi Dun N03 Pemanis, calonnya ialah Haji Anwar bin Abdul Manaf. Bagi Dun N04 Kemelah, calonnya ialah saudara Rabin Kumar, anak lelaki Ismail. Bagi Dun N05 Tenang, calonnya ialah Tuan Haji Muhammad Azhar bin Ibrahim. Bagi Dun N06 Bekuk, calonnya ialah saudara Tan Chong. Bagi Dun N07 Bukit Kepuh, calonnya ialah Haji Ahmad Syari'i bin Yusuf. Bagi Dun N09, betul? Saya testing bagi Dun. Bagi Dun N08 Bukit Pasir, calonnya ialah IR Muhammad Fazli bin Haji Muhammad Salih. Bagi Dun N09 Gambir, calonnya ialah saudara Salihan bin Jani. Bagi Dun N10 Tangkap, calonnya ialah Datuk Hau Chin Tek. Bagi Dun N11 Serum, calonnya ialah saudari Nadirah Afiqah binti Abdul Rahim. Bagi Dun N12 Bentayan, calonnya ialah saudara Chua Li Huat. Bagi Dun N13 Simpang Jeram, calonnya ialah Datuk Azman bin Ismail. Bagi Dun N14 Bukit Nani, calonnya ialah saudara Muhammad Ghazali bin Sabari Al-Alis. Bagi Dun N15 Maharani, calonnya ialah Datuk Asyari bin Maksari. Bagi Dun N16 Sungai Balang, calonnya ialah Haji Selamat bin Takim. Bagi Dun N17
Semerah, calonnya ialah saudara Muhammad Farid bin Muhammad Farid. Bagi DUN N18 Sri Medan, calonnya ialah Datuk Zulkarnain bin Haji Khamisah. Cepat sangat Datuk duduk. Bagi DUN N19 Yong Ping, calonnya ialah saudara Ling Chien Sun. Bagi DUN N20 Semarang, calonnya ialah Datuk Haji Samsul Badi bin Jamali. Bagi DUN N21 Farid Yani, calonnya Datuk Muhammad Najib bin Samud. Bagi DUN N22 Farid Raja, calonnya ialah Hajah Nur Rashidah binti Ramli. Bagi DUN N23 Pengaram, calonnya ialah saudara Bu Chin Leong. Bagi DUN N24 Senggarang, calonnya Haji Muhammad Yusla bin Ismail. Bagi DUN N25 Rengit, calonnya ialah Haji Muhammad Haji Zaidi bin Jaafar. Bagi DUN N26 Macak, calonnya ialah On Hafiz Ghani. Bagi DUN N27 Layang-Layang, calonnya ialah saudara Chua Jen Bun. Bagi DUN N28 Menkinul, calonnya ialah saudara Yap Zipeng. Bagi DUN N29 Mahkota, calonnya ialah saudara Said Hussein bin Said Abdullah. Bagi DUN N30 Paloh, calonnya ialah saudara Lee Ting Han. Bagi DUN N31 Kahang, calonnya ialah saudara Lugendran, anak lelaki Belayan. Bagi DUN N32 Endau, selamat kembali Hajah Alwiah binti Talib. Bagi DUN N33 Tenggaroh, calonnya ialah saudara Muhammad Yuzaimi bin Yusuf. Bagi DUN N34 Pandi, calonnya ialah Dr. Muhammad Nakib bin Muhammad. Dr. Muhammad Nakib bin Ghazali. Bagi DUN N35 Pasir Raja, calonnya ialah Datuk Seri Adham bin Babu. Bagi
Bagi Don N36 sendiri, calonnya ialah saudara Muzaidi bin Mahmud. Bagi Don N37 Johor Lama, calonnya ialah saudari Noliza binti Haji Nur. Masa duduk sebelah Wabi sama tu. Bagi Don N38 Penawar, calonnya ialah saudari Fauziah binti Misbah. Bagi Don N39 Tanjung Surat, calonnya ialah saudara Aznan bin Tamim. Bagi Don N40 Tiram, calonnya Datuk Abdul Halim bin Sulaiman. Bagi Don N41 Puteri Wangsa, calonnya saudari Jo Chia Ling. Bagi Don N42 Johor Jaya, saudari Chan San San. Bagi Don N43 Permas, calonnya saudara Baharudin bin Muhammad. Bagi Don N44 Lakin, calonnya Haji Muhammad Haji bin Hashim. Bagi Don N45 Setulang, calonnya saudara Bong Seng Heng. Bagi Don N46 Perling, calonnya saudara Panir Selvam. Bagi Don N47 Kempas, calonnya Datuk Ramli bin Bohani. Bagi Don N48 Skudai, calonnya saudari Tan Hiang Ki. Bagi Don N49 Kota Iskandar, calonnya Datuk Padak bin Ahmad. Bagi Don N50 Bukit Permai, calonnya Datuk Muhammad Jafni bin Yaakob. Bagi Don N51 Bukit Batu, calonnya Kumaran anak lelaki Rama Krishna. Bagi Don N52 Senai, calonnya saudari Tai Chi Chi. Bagi Don N53 Benut, calonnya Datuk Muhammad Somali bin Rifat. Bagi Don N54 Bulai Sebatang, calonnya
Hajah Asrunizah binti Hasan. Bagi Dun N55 Pekan Dinas, calonnya saudara Tan Eng Ning. Bagi Dun N56 Kukuk yang terakhir, calonnya